semua, kembali lagi di Indoriek TV. Masih bersama saya Abang Anton dan Kak Devi, itu cerita. mantap. Indoriek TV. Nah, ini ada part 2 dari nonton film kita Lemang si Bujang Sepah kemarin ya. Kalau kalian belum nonton, nonton dulu part 1-nya biar nggak bingung. Biar nyambung. Biar nyambung ceritanya. Jadi ternyata memang ini harusnya kita nonton ini dulu. Sebelumnya iya. Bujang Sepah Lalali Tamplong. Nanti kita lihat juga insya Allah ya. Itu kayak series kayak gitu yang apa sketsa pendek gitu, film pendek gitu, sejam kayak gitu doang. Nanti kita lihat ya. Oke, kemarin kita sampai si Anitanya curhat sama emaknya karena dia pisah ya. Lanjutkan si aja. pendek. Ya, yuk kita lihat. Indo. Mak mai daripada mana? Okey, di sini ya. Tak boleh putu lah. Bulan dah. Tak. What? Teriak kat Amir tu. Bang, abang rasa kan saya ada peluang lagi tak nak memerat si Anita? Kau janganlah nak mimpi. Kau tahu tak, Anita tu dilahirkan kat dunia ni memang tercipta untuk aku, bukan untuk kau. Rebutan Anita. Banyak cantik muka bang. Apa pasal pula? Kau kena tahu abang kau yang soleh and soleha ni. Kalau mak meninggal, mak ada tinggalkan aku ayat. Ayat untuk murah perempuan. Kau apa tahu? Mak bukan suka kau. Bang, apa ingat abang seorang je ayat power? Saya pun ada lah ayat power. Engkau pun ada. Kau jangan nak nipu aku. Kau bancing sekarang? Mana bagi tahu? Saya seorang je tahu. Woi, aku suruh kau orang basuh motor. Jangan sampai aku suruh basuh pokok kelapa depan tu. Relax abang. Bulan puasa ni panas. Bujang Sepah. Aku lagi panas tau tengok kau orang. Buat kerja tak pernah nak fokus. Sebab itulah biasa apa peluang kau terlepas. Elek. Cakap orang paku tulang, paku surfing. Masak pucuk paku je yang lebih. Woi, kau jangan sampai kau paku mulut kau. Apa paku-paku? Abang ingat saya ni apa? Sundal bolong ke apa? Nak dipaku-paku? Sundal bolong tengok orang kau. Bulan puasa semua meningkat. Alah, aku tak macam kau orang. Nampak ni? Tengah study. Tengah nak buat lemang. Tak payahlah bang. Dia jual lemang tu pun saya punya cadangan. Banyak kau punya idea. Cuci motor cepat. Gemar takbir di subuh hari menjelang sudah Aidilfitri. Oh, dia nyari tempat lah. Macam kena buat sim untuk aku. Helmnya itu. Abang rasa Apa gunanya tempat helm itu, itu loh? Dia pakai. Boleh tahan juga lah. Tengok lane clear je. Kubur pun tak ada, pesaing pun tak ada. Boleh lah. Betul-betul. Bang, apa lagi bang? Pasang payung lah. Payungnya. Adik kau ni kenapa ni? Seko ni. Tak hujan tak apa, buat apa pakai payung ni? Nega lah. Kau nak buat berniaga? Payung bunga-bunga ni. Mana boleh pakai payung ni? Daripada kau pakai payung ni, baik kau pakai payung kubur. Salah lah ni. Salah. Ini aku was-was lah tengok dia mandi berkembang, payung bunga-bunga. Balik nanti kau cek adik kau ni betul laki ke tidak ni. Sama-sama. Sini. Ni apa ni? Ni apa? Payung. Pasang roket. Sekejap, apa ni? Dah. Kau nak bunuh abang ke? Ha? Kau suka lah macam ni?
Doa-doa lah ya Allah. Hai, semoga berjaya lah perniagaan kita ni. Betul. Bang, saya nak salam. Apa pasal ni? Tahniah, kita dah berjaya. Wah, dia sampai fitrah tadi. Belum Abang pun nak jual. salam kau. Akhirnya kita berjaya juga. Ya bang. Tahniah. Kamu menang. Mendam je, makan tak boleh ke? Puasa. Oh. Mana jualan dia? Lemangnya mana? Mana pula ni kau pen tak nampak kepala ke ni? Belum sore ada. paling. Kan ceritanya puasa. Jangan gangster tak? Kau ni gila kau. Oh, lakinya Anita itu. Oi. Apa kat sini kita ada rumah ke? Kau kau. Bulan macam tak puasa. Weh, bulan puasa ni. Sabar. Buat apa kat sini? Tak dengar ke saya tanya? Orang berniaga lah. Punya ke? Bengkel lemai. Kamu lah punya berniaga lemai juga ni. Memang makcik kau. Memang. Kalau ikut kata saya ni bang, saya dah halau budak pendek doang. Amat lah ni bulan puasa. Batal pula nanti puasa saya. Kau tu lah. Abang suruh belajar hukum. Tak pernah lagi abang dengar halau orang boleh batal puasa. Ya abang dengar kentut dalam air pun batal. Okey, yes. Kentut dalam air. Oh, dia jualan juga. Ya, lemang juga ya dia. Kayak Ni abang nak hutan kat kau orang ni. Wah, Besok hari pertama kita berniaga. oh, tadi tu cuma masang itu aja dulu. Jadi abang nak kau orang buat yang terbaik tau. Aku setuju. Betul. Ikan hidup. Renyah matikan dia. tapi bang, abang tu si Amir. Saya nampak dia macam abang. Kau Tengok macam sikit tu. kau tak baik sangka buruk kat orang. Pasal budak Amir tu nak cari rezeki. Rezeki dia biarkan rezeki dia. Kita dengan rezeki kita. Betul? Amir. Yang abang Mamat ni apa? Betul-betul. Yang kau ni nak panggil aku apa pasal? Aku tak sebut nama kau pun dah cukup bagus. Abang beda saya kan? Beli. Kau tak nampak kau makan ke? Aku nak makan ni. Kau jangan bergaduh boleh tak? Air sasi lama pun tak minum. Allah Akbar. Apa itu? Tak tahu. Air. Bukannya kecap Abang asin. tu beli kaki yang kau beli kicap kenapa? Kecap, iya. Kecap dia. Kau nak bunuh aku ke? Tak badan dengan pendek, ada hati nak buat fan tu. Tak sampai tak tidak kakinya tu. Pegang sebuah apa ya dia? Udah Assalamualaikum sama Musibah. lemang juga. Assalamualaikum sahabat. Ngajar kan mulut. Ngalah macam tak puasa mulut. Abang ni weh. Ni van ni merakam tadi macam dia pula yang puasa. Aduh. Apa boleh buat kan? Bulan puasa kenalah sabar. Kalau bukan bulan puasa ni aku dah maki van ni tau. Kau yang bercakap macam nak beli kita orang dia pasal. Tahu tak apa, tak tahu tanya. Kau jangan main-main dengan aku. Dah. Sebelah-sebelahan dia jual lemang. Apa cerita ni lemang kita? Tak ada orang beli pun. Abang. Kau sabarlah. Meniaga kena sabar. Tepat sekali. Kita dalam niaga ni kena banyak bersabar. Tak boleh terburu-buru macam pemburu. Dah cepat-cepat jalan. Yang kau ni pun satu. Menda pun nak marah. Ni, abang-abang punya handsome. Saya ni dekat sana punya panas bakal lemang. Abang kat sini sedap mendam. Cubalah fikir sikit macam mana cara Berarti nak bagi lemang ni dekat laku. rumahnya Yang kau nak bising kenapa? si lakinya Kau sama. tu cemburu. Main dam aku selalu kalah. Untung main dam. Kalau aku main wow. Satu sifat cemburu ni aku nak bagi tahu korang ni. Dalam perniagaan, kita tak boleh ada sifat cemburu. Cemburu ni ada dua. Satu cemburu sihat, satu cemburu tak sihat. Kalau cemburu sihat dalam bisnes, bagus. Sama-sama memantapkan diri untuk maju. Kalau cemburu yang lagi satu tak sihat ni, yang tak bagus ni. Jumpa perempuan sana, letup.
Tunjuk kat bumbung sana. Cuba bumbung sana. Letup. Tunjuk kat bumbung sana. Tak bagus macam tu. Tak boleh ada dalam diri kita. Macam kau lah. Cemburu kat aku. Pasal Anita. Abang cakap macam bagus nak nasihat kau orang. Abang turun lebih kurang lah. Dah, tak payah nak gaduh pasal Anita kat sini. Sibuk pasal mendam Anita. Habis tu nak gaduh pasal Mak Leah. Dia tanya sikit. Hei, kau kita bagi salam tak? Assalamualaikum yang dikubur. Aku tengkorak kau. Salam. Nak apa? Ni, saya nak minta tolong. Saya nak ke surau. Nak solat, jadi tolong tengokkan gerai lemah saya tu. Baiklah. Tapi jangan makan pula lemah. Kau ingat aku kebuluh macam kau? Tengah-tengah puasa ni nak cekik. Gurau pun tak boleh lah. Tak boleh gurau, jom lah ikut aku ke surau. Jom. Amboi, berpantun pula. Dia cakap tu macam TV kita je. Betul tak? Betul ni. Bang, orang tu cakap kalau bulan puasa, selain jaga tingkah laku dengan percakapan, kita kena solat. Kalau tak solat, macam kita tak puasa. Janganlah, nyanyi lagu raya. RM18. Saya sama-sama bang. Bang, ambil bang motor. Bang, tengok RM10, RM15, RM18. Ini rezeki pertama kita bang. Satu berapa? Alhamdulillah. Sekolah, Kan dia tadi beli dua. Kita. Bang, ini 9. pelanggan kita tu kalau dia balik rumah, dia pergi tahu dengan dia punya jiran, rumah kita sedap. Besok bang dah tu ramai bang datang sini bang. Berjaya bang, kita berjaya. Mudah-mudahan. Mana si langsung tak pendek? semangat My God. Kita nak menega kan, semangat sikit bang. Yelah yang kau tak marah, kenapa? Ada lah, saya ni seorang kerja masa pendam ni. Dah malu depan orang gaduh. Kenapa tak seri ke macam? Kenapa? Wow. Lepas mayar ni. Cukup buang aja pula. Ayah pun kau boleh kau hajar ni kau orang Mohon buatnya meninggal ke abang aku ni macam mana? Alhamdulillah. Tak apalah, man. Tadi kita nak jagakan company gerai. Memang. Kita orang jagakan gerai tu, kita pergi solat. Oh, sebagai tanda terima kasih aku terhadap korang. Korang gila kelas saya. Assalamualaikum. Salam. Selamat datang bang. Lemai. Lemai. Boleh. Dari mana? Buat apa? Hijau lagi bang. Bulu muda. Belum muda ke belum masak? Belum masak lagi ni, sejuk lagi ni. Baru tak. Tu siapa punya lemang tu? Tu. Kawan saya punya dia pergi semayang. Kalau abang nak boleh saya tolong jualkan. Boleh? Tengok dulu ya. Bagus dia, benar berarti. Nggak tahu ini kayak ada udang di balik batu. Oh, ni cantik ni. Oh, dah masak kau main dah ni. Bagi ni lah, Jack. Cantik Ni. ya. Pak ni. Ha, boleh? Boleh. Nanti nggak dikasihnya apa duitnya. Abang nggak itu ngomongnya tuh. Lagian dia sholat bareng-bareng kadang-kadang. Ya kan biar sekalian, dia kan naik motor Ya bertiga tuh. gantian mas. Kalau dia percaya betul sama nggak dikasih berarti. Duitnya. Tuh deh. Nggak tahu juga sih dia tidur. Jalan. Kau dah kalah. Kau tu juga sama kawan. Kau tak percaya kau kira. Yo, dia punya pasal. Kita punya pasal. Kau pasal ngigau. Ya kan? Ni kenapa? Sawan kenapa? Ni cakap. Peluk-peluk aku pula. Man, Ha? lemang kau macam mana? Ada orang beli? Lemah. Ha. Tak. Aku rasa orang belum tahu lagi kita buka gerai kat sini ni. Tapi kau jangan risau. Nanti kalau dah orang kampung ni tahu, Nggak mesti macam ngomong ni ni. dia. Siap ambil nombor nak beli lemang ni. Betul. Tapi kedai kau memang
Lawa, siap ada belon, ada bani lakat. Dah apa? Kedai kau. Lagi mau tanya. Kan nggak ngomong dia. Dia tuh nggak dihitung apa ya. Bawa motor tu lah. Abang bergurau tak boleh? Dah saya nangis berapa tahu. Dah lah penat betul puasa satu hari ni. Kalau dapat mandi air terjun ni. Mandi air terjun. Tak payahlah dari pagi sampai ke petang main dam. Saya ni aja gelemang. Penat benda. Assalamualaikum. Selain itu. Salam Abang-abang bertiga. saya sayang. Kenapa jadi gitu semua? Abang Jeff. Abang Syuib. Pesan. Mak pesan suruh beri jualan ni kat abang bertiga. Minta bawa aku. Mak cakap, Yan, abang bertiga kerja teruk. Mak cakap abang beruk. Beruk. Teruk. Teruk. Mesti tak sempat masak. Abang Jeff. Abang okey. Abang okey. Anita bagi kari pap. Ayo buat puasa. Selamat buka ya. Allah buka Anita. Tak lama lagi raya. Anita, Confirm kau jadi milik aku. Itulah apa suruh cari janda tak guna. Habis madu sampah dibuang. Yang dah tunang pun boleh berpisah. Syamil, udah tak cukup inci tu. Jangan nak ngada-ngada, dah tak cukup inci, tak cukup umur pula tu. Gila talak lah kau nanti dibuatnya, Amir. Apa talak-talak? Nak tunggu sampai aku menyalak? Dah masuk waktu dah ni. Tunggu kat luar. Nak pergi ajak Soeb pula. Alah, tengah sibuk. oh Anita, kau memang cantik. Hidung kau, bibir kau, mata tu mahal. Ini kalau mata kau kalau high beam ni dah tentu terang jalan ni. Anita. Anita. Raya ni kita jadi pasangan kekasih. Aku jadi makwa, kau jadi makwa. Lepas tu kita jalan-jalan sambil makan ketupat, makan lemang. Best Anita. Weh! Anita. Anita tenggorak kau. Kau kenapa hujung gila cakap tenggorak? Tak ada bang, mana saya cakap? La ilaha illallah. Apalah nasib aku ni. Adik nombor 2 cacat, nombor 3 gila. Cepat, main terawih. Semayang terawih? Habis? Bang, MC boleh? MC tenggorak kau. Kau ingat macam kerja. Kau tahu tak mana MC tu apa? Tak tahu bang. Mati cepat. Mati cepat. Nak. Tak nak bang, tak nak. Gila. Sikit lah. Tu, kau tengok tu. Macam bagus je. Apa? Kau tengoklah dia punya action tu, kau tengok. Dia kipas pakai tangan. Kalau saya jadi dia, saya rujuk balik dengan Amel pula. Dengan si Anita. Lawa tu Anita tu, dia boleh buat bodoh je macam tu dah cerai. Kau tengah-tengah panas ni kau cerita pula pasal Anita. Kau dengan dia pun sama. Kalau kau terror, kau takkan terlepasnya dengan Anita. Ni abang ni, saja je tak nak tunjuk. Kalau bab perempuan, bab ilmu murid, kau tanya abang. Abang raja segala-galanya. Apa yang abang terror sangat? Kita kalau nak ngurat perempuan, kita kena ada satu ilmu dalam diri kita ni. Apa? Orang panggil style. Style. Selalu pergi bandar ya style. Style ni kalau kau nak tahu, macam ni lah. Anita ku sayang.
Siapa? Anita. Itu Anita, itu dia. Itu yang bawa mobil. Anita. Hai, anak keluar pula ni. Anitaku sayang. Anita. Mama. Kasih. Maafkan aku, Mama. Ya, Anita. Kerana aku telah keluar dengan bakal suamiku. Bakal suamimu? Siapa? Oh, kau. Bila masa pulang kau jadi suami kepada Anita. Aku bukan Sueb. Aku Van Helen. Benar lah. Main kita rock dunia. Awi, Van Helen tengkorak kau. Muka kau Van jenazah. Jangan jenazah. Janganlah cakap kuat nanti dia dengar lah. Kau Syuib. Bogong kau. Adik aku kau pergi ngurat tak guna kau. Hey! Kau Syuib kau. Apa ni? Lemah Aku dah lagi. kata tidur masuk kaki. Orang yang kemarin apa? Iya kayaknya orang kemarin. Orang Saudara, kenapa kecoh-kecoh tadi? Tak, kita adik-beradik orang memang macam tu. Kadang-kadang kita makan mara, tikus. Lemang. Lemang. Tengok jap Ni apa pasal lemang ni macam masak je? Apa pula masak bang? Betul. Tak masak lah. Ya ke? Tak apalah, lain kali lah saya beli. Bang, kalau sini kurang ajar, Kalau sini kurang masak, sini dah masak bang. Tengok dulu bang, tengok free je ini. Kalau biasa hari lain tengok kena bayar. Saudara, ni barulah lemang buat masak. Cik bagi saya 10 batang. Itu makan apa ya? Wow. Saya kapan nukarnya? Enggak ada tukar. 10 batang. Zaman sekarang ni macam-macam. Ada manusia yang bertopengkan beruk. Ya, tu hal dorang. Kita biar dengan hal kita. Pijak-pijaklah bara tu. Hati tu. Anak kecil mereka. Tadi orang beli lemang dia 10 sekali bang. Alah, nak macam mana? Dah bukan rezeki kita. Rezeki dia. Betul. Tapi abang nak tanya kau satu soalan ni. Kau lah kalau ada awet lah kan. Tak kira lah awet tu buruk ke hodoh ke cantik ke aku tak kisah. Tapi aku rasa hodoh. Macam mana kau nak pertahankan cinta kau supaya tak retak? Kacang. Simple. Panas betul lah. Saya kalau ada awet, setia. Setia? Setia macam mana? Aku bayangkan. Hei! Saya ada foto ni. Bawa awet dia. Pakai helmet full face. Ya lagi. Helmnya Sueb itu. Gede betul helmnya. Ketekok tau. Iya. Mau kau. Jap, test kejap lagi. Kau buat kereta lesen tak lesen ni? Ada lesen televisyen. Patut awak kereta macam lembu. Kau tahu tak aku bawa oleh aku? Kalau jatuh tersembam tadi. Itu masalah kau. Siapa suruh kau beli tenggiling bodoh ni? Bukan macam mana? Apa pasal? Macam abang tiri aku lah, Mamat. Handsome eh? Handsome. Ni Mamut. Mamut. Banyak cantik kau. Aku tak ada daripada tiri. Oh ya. Anita, abang datang ke sini untuk mengambil Anita kembali. Janganlah ni dengan si badut ni dengan pakai tai. Alah pekerja restoran. Turun Anita, turun. Kau kena hujan panas kan, demam kuning kang. Abang Syuib, maafkan Nita kerana kita tak rela kehilangan kemiskinan.
awak kenapa asyik bergaduh je belum puasa ni? Mimpi bang. Mimpi. Turun. Bulan puasa ni. Bang, ada orang bang. Tuan. Bang, lemang bang. Amboi. Teruk nak puasa sampai tak boleh cakap. Belum masak itu kayaknya. Oh. Bisu. Bisu tak apa, jaga bisul. Abang heran lah. Apa nak jadi dengan dunia sekarang ni? Kenapa? Tadi kat masjid duduk. Orang ni postman dah buka tak nak tutup. Tadi kat masjid kau tahu? Ada satu cerita abang nak cerita dengan kau ni. Hai, balik semayang pun nak ngumpat juga. Ini perkara benar. Alah, iyalah. Kau tahu tak, abang tengah semayang tadi, Ha. arwah cikgu Ripin semayang sebelah abang. Ha. Tak, anak dia. Jadi masa sujud nak jadikan cerita, abang risau dengar bunyi beg plastik. Jadi abang bangun, marilah tahu sekarang mengkarung masuk masjid. Ali abang bangun, abang tengok tangan kiri tengah capai beg plastik. Nak ambil 6 bikai. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Bang, Ha. demikian apa? Ni apa kebenar sangat adik kau seko ni, ha? Nambikai tu tembikai. Orang semua-semua kalau sebut tembikai, nambikai. Tembikai. Contohnya macam gini. Amang, ni lo ni mingai ni mengamal. Baik. Apa ngejek orang? Mana ngejek? Alah, tapi bukan tu yang kita nak cerita. Yang kita nak cerita ni dia orang ni nak makan ke nak semayang? Itulah ada orang. Kalau nak semayang, nak mencekik tu mula balik rumah. Betul. Tapi bukan tu yang kita nak cerita. Yang kita nak cerita ni, ni lah. Lemang kita ni. Aku rasa ada yang tak kena dengan lemang kita ni. Betul lah. Aku pun rasa macam tu bang. Diorang pelanggan kita semua lalu kat kedai, tak kerti nak singgah kedai kita. Pakai lalu je. Yang disinggahnya kedai si Amir pendek tu. Tak cukup inci tu. Heran aku. Seuzon Lemang mereka. si Amir. Abang rasa lemang Amir tu mungkin besar daripada lemang tu. Tak pergi. Amir tu budak dah lah kecil, tak cukup inci. Mana ke alarat nak angkat sebesar-besar umatnya siapa tu bulung. Bang, saya rasa saya tahu apa punca dia bang. Benda, kau tahu? Kalau apa nak tahu? Amboi, macam nak bagi tahu raya pula. Besok kita jawapan ni. Jom aku naik mana? Kau Salam. Awak sampai ni. Biasalah, semalam laku banyak. Aku pada sikit hari ni. Gaji kurang. Sebab kata Kok tinggal dikit. Sebab kena jaga. Kayaknya dia ngambil Bagus dari lah macam itu. Ada Iya kemajuan. sih. Jom, Dah. subscribe. Kita kami. Abang tak nampak lubang dia tu? Mana betul lah. Kalau lah negara kita ni ada salji dah best. Kena juga badung yang sekejap sedap ni. Puasa. Jack, Benda. aku nak surau. Hai. Belum masa waktu lagi. Yalah, aku sembahyang sunat. Ya. Mak, Jack, aku pergi dulu. Di masa aku jadi mak kau, mak. Hei. Apa dia? Makan. Oh. Bukan ke surau. La Israel datang memang. Ini ke surau. Yang kau ni dah macam Palestin tu ke? Tak musik dong. Oh, awak band ngalahkan Dabi Bayo.
Aku dengar ni dulu band mayat ni. Oi, tu. Band mayat ni guna. Lagi sikit tu nak langgar lemang dia ni. Sebelum puasa jangan berumpat. Tak bagus. Nak nasihat abang konon. Aboy, besar api nampak. Takut belajar komplain lagi ya. Yang kau ni nak besar-besar api kenapa? Ada aku suruh kau beli gas. Kau jagalah tepikan kau sendiri. Oh. Kita orang nak pastikan hari ni lemang kita orang tak kena komplain. Alah, sabarlah. Setiap pelanggan tu ada ragamnya sendiri. Aduh. Kau dah tak ke masjid kali ni? Kan. Lah meh. Kau nak ke masjid ni? Alah. Iya kayaknya. Ada tukar dia. Kau lah. Sementara kita orang pergi semayang, kau tolong tengokkan lemang kau boleh? Okey, baik. Lepas tu kalau dia beli lemang kau, selitlah lemang kita orang sikit. Pulak? Yelah, modal pun belum balik meh. Okey lah. Okey? Baik. Harap. Okay, Assalamualaikum. Salam. Ditukernya ya. Oh, mereka itu. Mereka lihat. Kau nampak? Kau nampak tu? Patutlah dia cakap besar selama ni. Kerja dia rupanya. Si Charlie Chaplin ni. Aku bakar dia kat atas bara lemang tu kan. Bodoh bang. Janganlah cakap kuat-kuat kalau dia dengar kan. Parah betul Kau si jangan Amir kerja ini. bukan-bukan. Aku tak nak masuk jail. Abang sangat lah fikiran. Kiok, benda dah betul. Apa kiok? Abang tengoklah benda dah betul kan. Dia menipu kita. Sekarang ni kita cari macam mana nak kenakan dia balik. Pandai ni. Pandai. Bawa motor macam nak pergi berperang. Aimee, goyang kaki, senang hati nampak. Sanita dah bujuk balik dengan kau ke? Mana ada. Kau ni fitnah je. Tahu tak? Fitnah tu dosa seperti makan daging saudara sendiri. Ni aku sekarang ni tengah semangat nak berniaga ni. Semangat nega meh. Itulah lemang laku. Tak macam lemang kita orang, tak laku, orang tak beli. Hei, biasalah ada berniaga. Ada kalanya laku, ada kalanya tak. Tapi kalau dah tak tahan, jadi pembeli je lah. Beli lemah aku ni. Yelah tu meh. Mau diapain mereka? Gak tahu. Rembat juga budak ni kan. Diam aja loh. Enggak, dia lagi ada itunya, dia ada pembalasan pasti. Enggak bu. Astagfirullahaladzim. Kau ni. Hei, tak sangka aku si pendek jembalang hantu sebelah kedai kita tu sanggup buat kita macam ni. Padahal kita cukup baik dengan dia tau. Betul bang, saya lagi tak sangka bang. Si Amir tu kan budak baik. Semayang tak pernah tinggal. Tapi last rupanya penyambung Yankee. Itulah abang dah cakap. Abang tak percaya kata orang dulu-dulu. Astagfirullah. Tadi kenapa? Kata orang dulu-dulu, setan kena ikat masa bulan puasa. Mana ada? Tu setan lah tadi tu. Perangai macam iblis. Tak apa. Hari ni hari dia. Besok Hari kita. Besok hari Jumaat. Assalamualaikum. Salam. Abang, hari ni kan kita ada bawakan jualan buka. Ambillah. Sedap betul. Kita minta diri dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Nita. Sekejap lah. Nak cerita ni. Kita orang kan berniaga lemang. Dekat sebelah gerai kita orang tu, bekas laki Nita pun ada. Ngapain juga Suib cerita gitu? Orang tu tadi kalau kata rekam macam gitu, confirm dah abang dapat. Kau ni rajin tau potong steam. Dah jom kita pergi mandi bang. Apa ya ni? Habis?
Iya. Apa itu? Oh, Kasih apa dia? dikasih apa ya? Dibolongin lagi. Dijadiin itu kali ya, mercon kali ya. Tahu. Nanti meledak nanti. Iya kayaknya. Kenapa dia nggak ngegepin aja sih ya? Ditukernya kan. Cap. Bukannya. Apalah itu ya? Entah. Saudagar remang jahanam. Mana dia orang ni? Dah petang ni tak kata lagi. Kau dah perlu tikar ni. Aish. Biar tu ni. Biasa dah terpacak sini. Gaduh-gaduh maki siap. Hari ni dah petang ni. Abang foto dahsyat Anak kaya suka. Salam kami. Oi. Lewat hari ni. Jangan dah pencet. Tak ada lah meh. Silah. Hari ni kita nak berniaga sampai malam. Mata belah raya dah dekat. Lagipun tahun ni kita ingat nak sembahyang raya pakai sari, ciong sam, ciong nam, ciong como. Ya. Alah, jom. Nak mana pula tu? Nak beli air ke? Ni. Kita nak pergi masjid. Bye. Songong lah kau ni. Meh, kau boleh tak tumpangkan kita punya lemang ni kat bara kau ni? Boleh. Pasal kita nak pergi beli arang lepas pergi masjid. Kalau boleh bang kau semua meh. Kalau orang nak beli kau jual je setengah harga pun tak apa meh. Bakal semua dah meh. Okey dah. Nanti kita bagi dua dah meh. Banyak-banyak meh buat kicap. Minta tolong aku ya. Kita ingat hal ni. Apa? Berhenti tengoklah tengok. Ambilnya air. Sorry. Meledak deh, yang betul tadi tuh. Nggak jadi dia lebaran. Selamat pagi, Amel. Okay, hari ni kita nak bagi injek, okey? Alah, hari cocok. Ingat aku ni ayam ke? Kalau tak cocok, bila nak sihat. Macam mana? Ni dah 2 minggu dah kat sini. Dah lah hari ni hari raya. Nggak jadi hari raya Nak balik dia. kampung. Nak balik Kelantan. Awak ni macam budak lah. Jihan. Ya. Jihan. Nanti saya dah sembuh, saya nak masuk memindah awak. Awak daripada tak masuk-masuk. Minang dia. Dulu lah Jihan, sekarang lain. Dan saya dah tahu hati budi awak. Hari-hari awak belah saya. Jaga saya. Assalamualaikum.
Ya Allah. Cikah ni. Anak malang. Anak malam lemang. Kata dia juga penjara. Macam mana boleh ke hospital pula ni? Oh, ya, ya. Anak yang Pak Long. Oh. Arwahnya ni dulu pada baik. Dia belum meninggal. Belum meninggal. Tak makbul lah doa abang. Malah abang semain isyak mendoakan dia. Saya juga rentah hati lagi bang. Belum mampus lagi budak ni. Meh, Assalamualaikum Meh. Meh je Meh. Meh, Meh. Ya, kenapa? Kau tengok bibir dah macam La ilaha illallah kau duduk kat kaki dia kenapa? Dia ingatkan kayu tadi. Sikit lah kaki. Jangan tu. Kau ni apa ni orang sakit? Adab berjagalah. Meh, kita orang di pagi-pagi yang mulia ni Meh. Kita orang minta lah belas kasihan kau. Sikit pun jadilah Meh untuk ampun kita orang Meh. Kita orang tak sengaja buat kau macam ni Meh. Kita tahu pagi-pagi raya ni hospital tak ada sedia dengan ketupat ke makanan raya tak ada. Jadi kita orang bungkus daripada rumah Meh. Satu makanan ni Meh betul-betul sedap Meh. Kalau dicecah dengan rendang beruk. Rendang mengkarung. Sedap Meh. Betul? Lepas makan seminggu tak bangun. Kasih. Kau orang tengah sakit jangan buat. Bang, tak baik bang. Tak baik. Disiksa betul ya Amir. Kita bawa ke Ya Allah. makan Gua rendang dia. Takut deh. Habis. Aduh ya Allah. Habis ya. Indo. Oke, itu dia tadi lemang si bujang sepah. Bagus, lucu. Lucu. Lucu ya. Endingnya juga lucu. Nanti kita lihat lagi yang apa? Lalali Tamplum itu ya. Insya Allah nanti kita lihat juga. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe dulu, jangan lupa juga di like, di share, bahkan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau kami berdua ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.